kita selalu kan, kita sanjung watak hero. Tapi kalau nak diikutkan, watak penjahat yang betul-betul menjadi, yang itulah kita takkan lupa sampai bila-bila. Jadi, untuk perkongsian kali ini, jom kita bongkar apa sebenarnya rahsia di sebalik watak-watak penjahat paling ikonik dalam sinema kita. Pernah tak korang fikir apa sebenarnya yang buat watak jahat ni betul-betul lekat dalam kepala kita? Adakah sebab dialog dia yang power? Atau lakonan semata-mata? Sebenarnya, ia lagi mendalam dari itu. Bukan sangat pasal apa yang dia buat, tapi lebih kepada perasaan yang ditinggalkan dalam diri kita. Betul tak? Okey, untuk kupasan kali ni, kita akan tengok dari 3 sudut utama. Pertama sekali, aura dia. Macam mana kehadiran dia seorang tu boleh gegarkan satu skrin. Kedua, impak, kesan yang ditinggalkan pada kita, penonton. Dan yang ketiga, dah tentulah legasi. Macam mana watak tu terus diingati sampai ke hari ni. Jom kita mula. Di tangga ke-8, kita ada Adam Corey. Sebut je nama dia, auto kita terbayang watak gangster kan? Dia ni memang package lengkap. Muka yang garang, body language yang memang mengancam. Dia pandai guna fizikal dia untuk nampak dominan dalam setiap babak. Buat watak dia tu rasa betul-betul bahaya. Lakonan dia memang konsisten dan mantap, tapi watak dia belum lagi capai status legenda yang kita akan tengok sekejap lagi. Seterusnya, Pablo Amirul. Yang ni pula wakil generasi baru penjahat yang penuh dengan tenaga agresif. Tengok je lah watak Jimbo dalam Polis Evo. Gila kan? Kekuatan dia bukan setakat fizikal, tapi tenaga dia tu meletup-letup. Sampai lakonan dia diiktiraf kat luar negara tau. Ini bukti watak jahat dia tu bukan setakat ganas kosong. Tapi ada satu tarikan yang sangat-sangat meyakinkan. Di nombor 6, kita ada pakar dalam bab-bab ancaman psikologi ni, Nasir Bilalhan. Dia ni memang master. Dia cipta rasa takut tu bukan dengan jeritan, tapi dengan ketenangan. Dia pakar guna renungan mata yang tak berkelip, intonasi suara yang perlahan untuk bina satu aura gelap yang buat kita penonton ni rasa tak senang duduk. Petikan ni, memang tepat. Inilah kuasa lakonan psikologi. Dia buktikan yang penjahat paling bahaya adalah penjahat yang kita tak boleh nak baca. Ketenangan dia tu, itulah yang sebenarnya lagi menakutkan dari jeritan. Di tempat kelima, kita ada Fauzi Nawawi. Kekuatan utama dia, realisma. Dia tak nampak macam berlakon jadi jahat. Dia jadi watak tu. Cara dia cakap, cara dia bergerak, semua nampak natural. Macam kita tengah tengok orang betul-betul, bukan watak rekaan. Sebab itulah, bila kita tengok, kita jadi betul-betul geram dan percaya dengan watak dia. Seterusnya, di nombor 4, nama yang tak perlu diperkenalkan lagi, Rosham Nor. Bila dia bawa watak jahat, watak tu automatik rasa ada berat, ada pengaruh. Dia gabungkan aura bahaya dengan karisma. Jadi, penjahat dia bukan sekadar orang jahat biasa, tapi seorang pemimpin yang berkuasa, yang licik dan pandai memanipulasi. Di tempat ketiga, seorang legenda dari era filem klasik Melayu, Sharif Dol. Sesiapa yang layan filem P. Ramlee, nama ni memang sinonim dengan kegerunan dan kejahatan di layar perak. Tagline ni saja dah cukup jadi bukti legasi dia. Dah berpuluh-puluh tahun berlalu, tapi frasa Sharif Dol, Samseng Kampung Dusun tu masih lagi disebut-sebut orang. Itu menunjukkan betapa besarnya impak dia sampai jadi sebahagian dari budaya pop kita. Hebat kan? Di tangga kedua, Rahim. Kalau Sharif Dol tu something physical, Rahim ni pula dia adalah wajah klasik untuk watak kru. Penipu yang bergaya. Dia bawa watak jahat dengan ada kelas. Bukan jahat semata-mata, tapi licik, ada karakter dan style. Dan di puncak senarai, nombor 1, siapa lagi kalau bukan Soleh Kamil. Beliau ni boleh dikatakan penjahat terulung dalam sejarah sinema Melayu klasik. Nama dia sangat-sangat sinonim dengan kejahatan, sampaikan penonton zaman dulu susah nak bezakan antara Soleh Kamil sebagai pelakon dan watak yang dia bawa. Jadi, apa rahsia dia? Soleh Kamil ada pakej yang lengkap. Rupa paras dia yang garang, suara dia yang dalam dan mengancam, dan cara dia sampaikan dialog sangat meyakinkan. Semua ni buat penonton terus percaya yang dialah penjahat sebenar dalam cerita tu. Jadi, itulah dia senarai pelakon lelaki dengan watak antagonis paling ikonik di Malaysia. Macam yang kita dah nampak, kehebatan seorang penjahat tu boleh datang dalam pelbagai bentuk. Tapi, sekarang, persoalan ni saya nak pulangkan balik pada anda semua. Pada pendapat korang, siapa yang betul-betul layak duduk di tahta penjahat terulung di Malaysia? Fikir-fikirkanlah.